Macam sekarang kan famous tentang gig ekonomi kan. Betul. Ramai orang yang kerja food panda lah, apa semualah, Betul. rider lah. Betul. Jadi rider kan. Betul. Dan tak dinafikan satu ketika dahulu pendapatan gig ekonomi ni sangat lumayan. In fact, dia lebih daripada orang yang bekerja makan gaji dekat office pun. Mungkin dapat sampai 5,000, 6,000 betul. kan. So that itu yang menarik minat orang untuk bekerja dengan secara gig ekonomi ni. Betul. But then trend sekarang ini, minta maaf cakap, kita nampak ramai orang yang sudah ada kesedaran bahawa kerja-kerja yang seperti gig ekonomi ni dia tak boleh sustain sebab dia melibatkan kudarat. Lagi mana you boleh bekerja, you akan dapat you punya gaji. Tapi kalau anda kata you sakit tak bekerja, so tak dapat gaji pada waktu tu kan. So disebabkan itu, macam sekarang ni dah awareness untuk ada formal education, sijil formal education tu dah meningkat. So disebabkan itu kita nampak macam sekarang ni student kita pun sambil-sambil tengah buat Grab, sambil-sambil tengah ride untuk Foodpanda dan sebagainya, masuk ke kelas. Betul. Dan buka kamera, tengah pakai helmet warna pinknya dan sebagainya kan. Kita ada seorang, Allah, saya terlupa nama dia kan? Dia beritahu yang tak semua orang sepatutnya sambung degree, tak semua orang sepatutnya sambung master dan sebagainya. Sebab apa? Sebab graduan yang ada ni pun dipanggil, ada yang belum dapat pendapatan lagi. Okay. But then kita tidak menidakkan kepentingan adanya sijil ni. Sebab apa? Contoh kalau macam dah ada degree, dah ada master dan sebagainya, at least kita dah ada something yang kita boleh pegang. Dalam masa yang sama, bila kita tak dapat nak cari kerja dan sebagainya, ikhtiarlah untuk buat sesuatu yang boleh at least menampung hidup you sewaktu you tak dapat kerja tu. Kita ada macam-macam sekarang ni kan. Kita ada boleh buat affiliate lah. In fact, affiliate sekarang ni boleh buat video pakai AI dan sebagainya. So that at least itu pun kita boleh jadikan sebagai satu portfolio. Sebelum you nak apply untuk kerja nanti, at least majikan boleh nampak, dalam waktu you lapang, you ada buat sesuatu. Meaning that dari segi behavior ataupun dari segi pemikiran you tak akan duduk diam, hanya mendengar arahan sahaja. You akan buat sesuatu kalau anda kata you ada waktu lapang. So that is a bonus point untuk majikan juga. Ada seorang student ni, dia datang daripada family yang agak renggang lah. Comes to the point yang mana mereka ni hampir berpisah kan. Yang belajar itu adalah seorang isteri kan, dan dia hampir berpisah dengan suami dia kan. But then dia belajar dalam BBA ni, dia ada belajar satu subjek terhadap saya, leadership and management terhadap saya. Dan alhamdulillah, daripada apa yang dia belajar dalam subjek tersebut, dia beritahu dekat lecturer, cakap, thank you so much miss, sebab ajar saya this. Dan alhamdulillah sekarang ni saya tak jadi nak berpisah dengan suami saya. Disebabkan dia bukan hanyalah, maksudnya disebabkan dia belajar that subjek, dapat menyelamatkan keluarga beliau. Jadi dia adalah mungkinlah kita nampak daripada sudut pandang secara generalnya, dia adalah working adults, dia nak naik pangkat, dia nak naik gaji dan sebagainya. Tetapi pendidikan ni dia lagi besar daripada itu, which is dia ada yang dapat menyelamatkan family dia. Betul. Ada yang daripada mereka yang mana dapat buktikan kepada anak-anak, yang mana bapa, kalau anda kata bapa pun boleh belajar dengan umur macam ni, apa alasan kau nak untuk tak sambung belajar? Ada yang macam tu juga. Betul. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat petang, salam Jumaat. Hari ini bersama dengan saya sekali lagi YBSM di dalam Peduli Radio, yang mana merupakan radio kebajikan pertama dekat Malaysia. Jadi di sinilah di mana kita bawakan naratif kebajikan, di sinilah kita nak bawakan kisah-kisah inspirasi. Di sinilah kita nak angkat cerita-cerita dan kisah-kisah daripada NGO supaya masyarakat kita tahu, supaya masyarakat kita sedar kepentingan dan juga kewujudan sesebuah NGO itu. Jadi hari ini saya cukup beruntung sebab kita ada satu topik yang saya kira cukup istimewa ataupun cukup bermakna untuk kita kisahkan kepada anda semua pendengar-pendengar Peduli Radio. Jadi sebelum tu, kepada pendengar-pendengar Peduli Radio, jangan lupa subscribe kita punya social media di Instagram, di TikTok, di Facebook dan juga di YouTube kita. Di sana kita akan kongsikan banyak lagi maklumat dan juga kisah-kisah apa yang berlaku di Peduli Radio
dan juga apa yang kita akan sampaikan kepada masyarakat. Jadi hari ini tajuk dia, saya cerita tajuk dulu. Tajuknya ialah pengalaman ataupun sijil. Mana yang lebih penting? So bersama dengan saya yakin orang yang cukup layak untuk bercerita tentang tajuk kita hari ini. Yang pertama bersama dengan saya Puan Nur Amira yang merupakan COO Yayasan Pendidikan Rakyat. Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam tuan. Apa khabar? Sihat? Alhamdulillah sihat. Cik Syafiq sihat? Alhamdulillah saya sihat walaupun sibuk dengan macam-macam urusan. Alhamdulillah. Kita hari ini kita dapat bersama, kita nak kongsikan banyak perkara penting kepada masyarakat kita di luar sana. InsyaAllah. Okey, bersama dengan saya juga Encik Wan Fahmi yang merupakan CPO. Chief Project Officer betul. di Yayasan Pendidikan Rakyat. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? Alhamdulillah baik. Jauh daripada mana tadi? Saya daripada Nun jauh, Shah Alam. Shah Alam jauh. Tapi bersama kita di Peduli Radio di Putrajaya hari ini, alhamdulillah kita nak cerita kisah tentang pengalaman ataupun sijil mana yang lebih penting. Betul. Jadi mungkin sebelum kita nak mulakan, sebab hari ini kita ada banyak input-input yang kita nak sampaikan kepada masyarakat semua. Mungkin boleh perkenalkan diri sikit lah. Mungkin daripada Puan Amira, latar belakang sikit, apa kerjaya sebelum ni dan sekarang, dan mungkin apa perancangan di masa akan datang, insyaAllah. Okey, Assalamualaikum. Terima kasih Encik Syafiq atas jemputan ke Peduli Radio. So kami sangat bersyukur dan Alhamdulillah dapat datang kepada ke Peduli Radio ni untuk memberikan input ataupun siapa Yayasan Pendidikan Rakyat kalau ramai yang tak kenal lagi. Saya cerita sedikit latar belakang saya. Okay. Saya Nur Amira binti Muhammad Nazari, berasal daripada Kuala Lumpur. Okey. Berumur 30-an. Okey. Sama. 30-an. Sama. 30 plus lah. Okay. Plus lah. Alright. Okey. Dan berasal memang Sungai Besi lah. Memang asal Kuala Lumpur. Dan saya belajar di Unicel dahulu. Okey. So pengalaman saya sebelum ni, saya pernah bekerja di Kementerian Pendidikan Tinggi. More kepada pendidikan lah sebelum ni. Dan HR, dan sekarang ni kembali ke pendidikan juga. Terbaik Puan Amira. Okey. Kita nak dengar juga Encik Fahmi. Mungkin sedikit latar belakang Encik Fahmi lah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Encik Syafiq, terima kasih kerana sudi untuk menjemput kami lah ke Konti Peduli Radio. Radio nombor 1 yang mengisahkan tentang inspirasi, cerita-cerita tentang kita panggil kisah membantu orang lah. Kebajikan. Kebajikan kan kepada rakyat di luar sana. So nama saya ialah Wan Fahmi. Okay, CPO untuk Yayasan Pendidikan Rakyat. Jadi apa yang saya fokuskan di Yayasan Pendidikan Rakyat sekarang ni adalah saya oversee segala projek-projek ataupun segala program-program yang dijalankan khas di dalam Yayasan Pendidikan Rakyat. Kita ada macam-macam program, diploma, degree dan sebagainya lah. So saya oversee semua. Dan sedikitlah latar belakang tentang diri saya. First kali saya ni adalah daripada background sebenarnya daripada UIA. Okay. Dan kos, kalaulah mungkin Cik Syafiq boleh teka lah, saya ni kos apa? Sekarang ni saya CPO dalam managerial punya level lah kan. Tapi dulu dekat UIA dulu saya sebagai apa? Saya bidang apa? UIA selalu orang-orang syariah. Okey. Pandailah. Betul. Dekat UIA ni ada banyak kos. Okey. Dan saya adalah pelajar fiqh dan usul fiqh. Alhamdulillah. Okay. Jadi dia macam mana nak panggil lah? Mungkin dia kalau orang kata tersesat jauh lah Kalau sepatutnya belajar fiqh usul fiqh ni masuk mungkin level yang paling tinggi yang biasa disasarkan adalah jadi mufti kan, ataupun jadi jadi peguam syariah, peguam syar'i dan sebagainya kan. But then itulah mungkin lumrah kehidupan. Yang mana Allah dah susun dah. Betul. Kan, walaupun belajar fiqh usul fiqh tapi akhirnya
masuk dalam bidang managerial di dalam pendidikan lah. Dan kenapa boleh jadi minat dalam bidang pendidikan ni, sebab saya sendiri sejak daripada mula bekerja dahulu adalah merupakan seorang jurulatih. Tapi bukan dalam formal education. Saya menjadi jurulatih dalam bidang Al-Quran, jurulatih dalam bidang marketing, jurulatih dalam bidang bisnes dan sebagainya kan. Jadi segala pengalaman yang saya ada tu menyebabkan ini adalah jalan untuk saya masuk ke dalam YPR sebagai CPO. Kerana inilah saya rasa jalan saya lah untuk saya menabur bakti balik semula kepada rakyat melalui platform Yayasan Pendidikan Rakyat ni. Baik, terima kasih banyak Encik Fahmi. Saya suka sebab sebenarnya kadang-kadang bukan satu bidang yang kita duduk tu akan menentukan kerjaya kita. Betul. Dan apa yang kita belajar tu tak semestinya bila kita kerja tak pakai. Betul. Sebab ada individu-individu yang kata kenapa kau belajar sekian-sekian, akhirnya kita tengok kau kerja apa. Betul. Tapi itu salah. Sebab bagi saya apa yang kita learn, apa yang kita belajar hari-hari itu, dia ada ilmu yang kita akan bawa dalam kehidupan kita, dalam apa yang kita buat hari ini. Betul, jadi, setuju. Saya tak ada rasa macam tuan kata ini dah jauh terpesong ke apa ke, tak ada. Sebab kita akan pakai apa ilmu yang kita ada, kita akan gunakan dalam kehidupan kita. Betul, Alright, setuju. jadi yang pertama kita dah kenal tetamu kita hari ini, Puan Nur Amira dan juga Encik Fahmi. Mungkin kita nak kenal pula sedikit latar belakang tentang Yayasan Pendidikan Rakyat. Apa itu Yayasan Pendidikan Rakyat? Mungkin ada idea ataupun cerita macam mana tercetusnya idea untuk di sebalik penubuhan yayasan ni. Okey, baik. So, first kali bila kita tengok mainstream bantuan pendidikan lah terutamanya, bila kita tengok di daripada kerajaan kita ada banyak bantuan pendidikan. Betul. Okey. Kita ada bantuan pendidikan untuk pelajar lepasan SPM, bantuan untuk pelajar sekolah rendah, kan ada bantuan rancangan makanan tu. Kan saya pernah dalam kehidupan saya sekali je seumur hidup saya pernah dapat bantuan rancangan makanan tu. Lepas tu tak dapat dah kan. Sebab jelah mungkin tak ada lah dekat situ kan. Okey, tapi nak katanya adalah daripada kerajaan memang ada banyak bantuan yang disalurkan kepada rakyat Malaysia. Itu adalah mainstream. Tetapi bila kita tengok balik semula, daripada banyak-banyak bantuan yang ada dekat luar sana untuk pendidikan, ada satu golongan yang mana dia adalah golongan yang tersepit, yang mana mereka nak belajar tetapi mereka tak dapat apa-apa bantuan, sama ada daripada kerajaan, daripada yayasan ataupun daripada badan-badan yang ada dekat luar sana, iaitu golongan bekerja. Mereka ini mungkin waktu lepas SPM, mereka dah start bekerja, mungkin dah 5 tahun, 6 tahun bekerja. Tetapi bila nak sambung belajar, satu, duit tak ada. Yang kedua, masa tak ada. Dan macam-macam yang tak ada, menyebabkan mereka ini dilimit ataupun dipanggil sebagai terhad lah untuk sambung belajar. Jadi disebabkan itu, kita di Yayasan Pendidikan Rakyat kita nampak ini adalah satu lompong yang besar yang ada dekat dalam pada rakyat Malaysia, dan tiada satu pun badan yang betul-betul fokus ke arah itu, iaitu untuk membantu golongan-golongan yang bekerja ini untuk sambung belajar. Sedangkan pada saya ataupun pada kami semua di YPR, mereka inilah golongan yang sepatutnya diberi bantuan untuk dapat sambung belajar, sebab mereka dah ada pengalaman, mereka dah ada ilmu dalam industri. Betul. Tinggal lagi mereka perlukan satu sijil saja ataupun dibagai sebagai certification. Betul. Untuk melayakkan dia mendapat gaji yang lebih tinggi ataupun pangkat lebih tinggi. So that is kita punya objektif kita, kenapa tertubuhnya Yayasan Pendidikan Rakyat ini. Saya suka fokus yayasan tu, maksudnya ada fokus kepada satu golongan yang betul. Memang kalau kita cari tak ada kot yang boleh bagikan bantuan-bantuan kepada golongan-golongan yang telah bekerja. Betul. Yang nak naik taraf kehidupan keluarga, nak naik taraf kehidupan individu sendiri. Betul. Jadi maksudnya Yayasan Pendidikan Rakyat ni tampil
untuk fokus kepada golongan-golongan ni. Bagus. Betul. Bagus. Itu satu usaha yang cukup baik. Boleh kita tahu Yayasan tubuh dah berapa lama? Mungkin sedikit maklumat dia ditubuhkan di mana apa semua? Okey, Yayasan Pendidikan Rakyat kita ditubuhkan di Jabatan Perdana Menteri. Okey, pada tahun 22 April. Okey, lebih kurang dalam 4 tahun lah sampai sekarang ni. Dan that is the starting point lah, kan. Dan untuk waktu permulaan penubuhan yayasan ni, kita pada permulaannya kita tak adalah fokuskan untuk program-program yang bersifat MQA dan sebagainya. Pada waktu awal penubuhan tu, kita banyak bagi bantuan berbentuk tuition yang kecil-kecil lah, bantuan kepada TMB dan sebagainya. And then bila dah mungkin dalam 1 tahun 2 tahun penubuhan Yayasan Pendidikan Rakyat, kita nampak ada keperluan dekat situ untuk kita membantu golongan-golongan bekerja ni. So sampai sekarang lah, alhamdulillah kita dah ada lebih kurang 2,500 pelajar yang telah mendapat bantuan pendidikan, beasiswa pendidikan daripada Yayasan Pendidikan Rakyat, dan masih lagi mereka sedang belajar sekarang ini. Okey, ramai 2,500 yang telah Betul. dibantu. Sebab kita fokus on diploma sampai ke master. Okey. Betul. So maksudnya kepada mereka yang ada niat, yang tengah bekerja, nak naik taraf kehidupan, nak sambung belajar. So bila nak cari peluang-peluang bantuan, boleh cari kepada Yayasan Pendidikan Rakyat. Betul. Dan saya difahamkan juga hari ini kita sebenarnya live di TikTok Yayasan Pendidikan Rakyat. Betul. Dan di sana juga kepada anda semua pendengar, kepada semua yang melihat video kita hari ini, boleh masuk dan untuk mendaftar. Boleh. Betul? Boleh. Saya difahamkan untuk mendaftar, untuk mungkin nak untuk mendapatkan maklumat lanjut. Betul. Dengan Yayasan Pendidikan Rakyat. Betul. Boleh klik dekat TikTok Betul. sekarang. Bagi siapa-siapa yang mungkin sedang menonton di Facebook, kan, boleh search je dekat TikTok kami, Yayasan Pendidikan Rakyat. Dekat situ mungkin kalau sedang live, boleh terus tekan je button yang warna kuning dekat tepi itu. Oh, dah terus CTA dah. Boleh, tak apa. Kita Tekan sentiasa kita ingatkan semua. Boleh. Kalau dah tengah live, boleh terus tekan button dekat situ dan boleh isilah detail. Nanti tim kami akan bantulah untuk tengok kelayakan, untuk dapat bantuan dan sebagainya. Tapi kalau anda kata tengok recording mungkin, so that boleh pergi ke Yayasan Pendidikan Rakyat di TikTok dan ada satu link dekat atas tu. So mohonlah beramai-ramai sebab daripada kami kita mensasarkan untuk mengagihkan bantuan ini kepada 4,000 pelajar untuk tahun ini, kan. Tapi memang kena ikut kepada kriteria yang kita ada lah. Jadi siapa-siapa yang berpeluang tu, insya-Allah kita akan bagilah bantuan pendidikan ni, insya-Allah. Alright. Okey, saya nak tanya sikit lah dari segi sudut pandang pihak yayasan. Sebenarnya apa cabaran yang terbesar yang dihadapi oleh golongan yang dewasa yang tengah bekerja ni, mungkin, dan juga komuniti yang B40. Mereka ni terfikir nak sambung belajar, tapi apa sebenarnya menjadi kekangan untuk mereka? Silakan. Kalau untuk kekangan, okey, kalau kita tengoklah kebanyakannya saya fokus on degree lah kan. Kalau contohnya yang dah lama ada diploma ni, bila dia dah lama ada diploma, and then dia dah contoh 10 tahun lah, dia dah lama tak belajar, and then dah ada family, dah ada anak. Bila nak sambung belajar tu, dia ada 2 benda yang dia akan rasa takut, iaitu masa, sebab mereka bekerja. Betul. Ada family, ada komitmen. So satu lagi adalah nak belajar tu sendiri. So kalau contohnya orang-orang yang sebegini, selalunya hubungi kami, tanya pandangan dulu, macam mana, saya takut saya tak cukup masa. Dan kita explain lah, kita punya, sebab kita tahu kita deal dengan orang-orang yang sedang bekerja. Bila kita deal dengan orang-orang yang sedang bekerja ni, kita punya timing untuk belajar tu dia sesuai lah untuk orang-orang yang sedang bekerja. Contohnya kelas pada waktu malam, dia tak mengganggu waktu kerja. So bila you tak dapat join pun, kita ada recording class. Bila-bila masa, maksudnya lepas anak you tidur ke, you nak tengok balik, tak ada masalah. Bila-bila masa you boleh tengok. Waktu tu fleksibel dan boleh disusun. Boleh tengok balik, boleh susun. Sama juga kalau final exam pun kita dah susun macam tu. Kita buka 24 jam. Tengah malam you nak jawab pun tak ada masalah. So kita tahu kita memang deal dengan orang-orang yang sedang bekerja, so kita dah plan dah benda tu. Jangan tak jawab je lah. Jangan you tak jawab je. Sebab betul lah, kalau contohnya you belajar ataupun you kerja, komitmen tu memang kena ada lah. Walaupun you belajar ke kerja ke, sama je. Betul. Dan salah satu lagi benda yang saya rasa menyebabkan student takut ataupun
golongan pekerja ni lah takut untuk belajar adalah bila time final exam. Betul. Biasanya kalau dekat universiti, mana-mana universiti, dia akan belajar dalam masa satu semester 4 bulan. Okey. Dan bulan keempat tu dia akan final exam untuk semua subjek. Kalau ambil 7 subjek, maka 7 subjek lah yang dia akan exam pada waktu tu. Betul. Dan pada waktu tu saya rasa mungkin seminggu tu akan tak tidur malam lah. Betul. Buka buku, Betul. baca dan sebagainya kan. Jadi itu adalah antara kekangan yang menyebabkan orang takut nak sambung belajar. Tapi alhamdulillah bila mana kita di Yayasan Pekin Rakyat, kita berunding lah dengan pihak institusi, kita nak tengok apa program yang paling sesuai untuk golongan pekerja ni kan. Jadi salah satu yang kita nampak yang sesuai adalah bila mana program itu dijalankan secara modular. Modular ni maksudnya adalah dia belajar 1 bulan, 2 subjek, and then dia exam pada bulan yang sama. Betul. Tak adalah dia belajar and then seminggu tu dia panggil study week kan. Kalau dekat universiti dia panggil study week lah. Study week tu memang tak tidur malam, kopi memang 3-4 cawan minum dan sebagainya kan. Kita tak ada macam tu. So that dia akan jadi lebih ringan lah bagi golongan pekerja ni. Macam tu. Okey lah, bila kita dah dengar tentang dewasa yang bekerja, tapi kan saya nak tanya pandangan anda lah. Sebenarnya kan dari segi dunia pekerjaan hari ni, mana yang lebih penting? Pengalaman atau sijil? Mana yang lebih penting? Okay. Hai. Okay. Alright. So nak menjawab kepada pengalaman ataupun sijil, kan? Mana lagi penting? Sebenarnya dia bergantung kepada individu lah. Kan? Sebab tajuk kita adalah sijil atau pengalaman. Betul. Mana lagi penting? Betul. Ada orang yang dia dah ada pengalaman yang banyak dalam kehidupan dia. Mungkin dia dah kerja in fact sampai 10 tahun pun. Umur dia mungkin 35 tahun. Dia bekerja daripada umur 25. Kan? Dia dah ada banyak pengalaman dalam industri. Dan pada waktu tu mungkin yang penting bagi dia adalah sijil. Sebab kita ada student yang mana dia adalah pemegang diploma. Bekerja dah hampir 10 tahun. But then dia buat dia jawatan dia adalah assistant manager kan. Jadi apa yang berlaku adalah dia bekerja dalam masa 10 tahun tu jawatan dia tak nak naik pun kan kepada manager, sedangkan kerja yang dia buat tu adalah kerja manager. Faham? Dan bila nak minta naik kepada manager, ada satu alasan daripada majikan. Apa dia? You adalah pemegang diploma. Tak cukup syarat. At least kena ada degree. Kan? Tak apalah, boleh sabar lagi. Tetapi bila dah masuk satu ketika yang mana ada orang baru ataupun staf baru yang masuk ke dalam pemegang degree contohnya, baru masuk tetapi jawatan pertama yang dipegang adalah manager. Lebih tinggi daripada dia. Sedangkan dia dah ada pengalaman 10 tahun. Betul. So, pada waktu tu yang lebih penting bagi dia adalah sijil. Betul. Kan? Dan mungkin ada orang lain yang mana dia ada sijil kan, daripada SPM, sambung diploma, sambung degree, sambung master, in fact mungkin sambung PhD kan. Tapi dia tak ada pengalaman bekerja. Jadi apa yang berlaku adalah dia pergi minta kerja dekat mana-mana company, and then company akan tanya dekat dia, you pengalaman bekerja berapa tahun? Cakap, saya tak ada pengalaman, saya baru sahaja habis PhD. Mungkin pada waktu tu umur dia 28 ataupun 30 tahun contohnya kan. Jadi pada waktu itu yang lebih penting bagi dia adalah pengalaman. Kan. Betul. But then nak menjawab kepada soalan itu, mana lagi penting, sijil ataupun pengalaman? Nak tak nak, dia bergantung pada individu lah. Betul. Iaitu kalau anda kata dia dah ada pengalaman banyak dan dia tak ada sijil, so that penting sijil bagi dia kan. Tapi kalau dia dah ada sijil tapi tak ada pengalaman, so that pengalaman lah penting bagi dia. So nak menjawab kepada soalan itu, tengok kepada situasi individu tersebut. Dan bagi saya juga, saya lihat penjawatan ataupun jawatan-jawatan yang diwujudkan di institusi baik awam ataupun swasta, kebanyakannya dah diletak dengan kriteria ataupun kelayakan yang boleh untuk menjawat jawatan tersebut. Jadi nak tak nak,
perlu juga ada sijil Betul. untuk mereka melepasi ke tahap-tahap yang ke hadapan. Betul. Macam apa yang Cik Fahmi cakap, mengikut kepada individu. Ada yang dari awal memang suka berniaga. So diorang rasa yang sijil tu sebenarnya tak perlulah untuk dia. Tapi kalau daripada pengalaman kami punya pelajar, walaupun dia adalah businessman ataupun businesswoman, ada masa dia ada terdetik waktu yang dia perlukan ilmu. Dia perlukan ilmu, maksudnya kita fokus on business admin. So dia perlukan ilmu business tu lah, untuk more detail berkenaan dengan HR, berkenaan dengan management. Dekat situ nak tak nak dia kena belajar juga. Betul. So dia memang kena ikut kepada keperluan dan individu tu sendiri. Macam sekarang kan famous tentang gig ekonomi kan. Betul. Ramai Yang orang nak yang kerja dengan food panda lah, apa semualah, rider lah. Betul. Jadi rider kan. Betul. Dan tak dinafikan satu ketika dahulu pendapatan gig ekonomi ni sangat lumayan. Betul. In fact, dia lebih daripada orang yang bekerja makan gaji dekat office pun. Betul. Mungkin dapat sampai RM5,000, Tak deny, RM6,000 betul. kan. So that itu yang menarik minat orang untuk bekerja dengan secara gig ekonomi ni. Betul. But then trend sekarang ini, minta maaf cakap, kita nampak ramai orang yang sudah ada kesedaran bahawa kerja-kerja yang seperti gig ekonomi ni dia tak boleh sustain sebab dia melibatkan kudarat kan. Betul. Selagi mana you boleh bekerja, you akan dapat you punya gaji. Tapi kalau anda kata you sakit tak bekerja, so tak dapat gaji pada waktu tu kan. Betul. So disebabkan itu, macam sekarang ni dah awareness untuk ada formal education, sijil formal education tu dah meningkat. So disebabkan itu kita nampak macam sekarang ni student kita pun sambil-sambil tengah buat Grab, sambil-sambil tengah ride untuk Foodpanda dan sebagainya, masuk ke kelas. Betul. Dan buka kamera, tengah pakai helmet warna pinknya dan sebagainya kan. Dan saya sangat-sangat teruja dengan student yang macam tu. Betul. Sebab mereka dah ada satu, kita panggil hasrat ataupun niat yang membakar untuk mengubah hidup mereka. Walaupun dalam keadaan tengah bekerja dan sebagainya, still lagi sanggup untuk masuk ke kelas. Itu adalah perkara yang saya sangat respect lah kepada student-student kita sebenarnya. Gig ekonomi ni pun satu ketika dulu macam Encik Fahmi cakap, memang dia mungkin gaji lumayan. Betul. Tapi bila kita dah jadi lambakan, semua dah ke Betul. arah yang sama. Betul. Jadi dia jadi persaingan yang Betul. cukup hebat di sana. Betul. Dan akhirnya semakin berkurang dari segi Betul. pendapatan. Betul. Sebab tu ramai yang sekarang mula tersedar. Bila bersaing ni, diorang dah start sedar. Sebelum ni tak ramai. Betul. Dan diorang rasa benda tu lumayan lah. Dan ramai yang lepasan SPM, dia okay, tak apalah kita buat Grab Kita kat sini kita bukan nak menjatuhkan betul, mana-mana betul, pihak. betul. Kita bukan nak menjatuhkan yang berada dalam gig ekonomi yang Betul. sebagai rider. Kita tak menjatuhkan. Mana kamera? Betul. Kami tak jatuhkan. Cuma kita nak membakar semangat Betul. untuk berhadapan, lebih naik, lebih tingkatkan diri untuk Betul. keluarga, untuk diri sendiri. Betul. Jadi itu yang kita nampak. Ya. Sebab tu Yayasan Pendidikan Rakyat datang untuk membantu. Betul. Ya, Jadi betul. hari ini saya teruja sebab banyak yang kita nak sembangkan, banyak yang kita nak korek lagi supaya pendengar-pendengar kita ni dapat maklumat-maklumat yang kadang-kadang kita pun tak tahu. Ya. Ada wujudnya Betul. bantuan-bantuan seperti Betul. ini. Macam contoh kan, kalau pekerja gig ekonomi ni dia ada satu istilah yang saya pun baru belajar juga. Okey. Dia panggil sebagai bangau. Okey. Kan, bangau ni adalah contoh kalau macam kan tadi Encik Syafiq ada bagi tahu lambakan pekerja gig ekonomi ni kan. Okey. Tapi jumlah demand tu sama. Okey, Kan. Jadi betul. bila supply banyak, demand sama, banyaklah pekerja yang tak boleh nak hantar barang dan sebagainya. Betul. Jadi orang yang tak boleh nak hantar barang ni dipanggil sebagai bangau lah. So that instead of pekerja gig ekonomi ni membangau sahaja sepanjang hari, why not membangau sambil belajar? Betul. So at least ada something kan, tak adalah tunggu saya saja dan Ni sebagainya. membangau sambil ada added value untuk diri Ya, sendiri. betul. So that is why benda ni adalah something yang, sebab kelas kita pun adalah fleksibel dan sebagainya. Tak perlu untuk hadir secara fizikal kan. So that sangat sesuai untuk orang yang rasa perlu untuk ada improvement dalam diri mereka. So bangau boleh bertukar menjadi helang lah. Boleh jadi. Okay. Alright, saya saja nak tanyalah. Mungkin apa sebenarnya kesilapan yang kerap dilakukan oleh graduan yang baru
keluar nak cari pekerjaan ni? Dari segi mungkin you all dah jumpa kan macam-macam jenis orang. Boleh terangkan sikit? Boleh, tak masalah. Okey, kalau kita nampak saya tak nak cakap Gen Z. Okey. Saya nak cakap untuk semualah, maksudnya ini individu lah, maksudnya kebanyakannya orang dia dah biasa yang demand gaji. Contoh, dia daripada SPM dia terus belajar diploma. Dia tak ada pengalaman langsung kerja, and then diploma dia habis dia terus sambung degree. Sambung degree dia sambung lagi master. Bila dia dah habis master and dia rasa dah cukup, bila dia nak sambung maksudnya dia nak mencari kerja, dia expect yang dia boleh dapat gaji master yang sama macam orang lain. Okey, betul. Betul. So bila dia rasa yang dia boleh dapat, and then dia tak boleh terima gaji dia tak boleh dapat rendah sebab dia ada master. Betul. Tapi dia tak ada pengalaman. Betul. Sepatutnya dia kena ada pengalaman. Dia maksudnya dia tetap kena mula dari bawah. Dia kena tetap mula daripada bawah, belajar apa semua, tapi saya rasa dia akan cepat naik lah sebab dia ada sijil tu bila dia ada pengalaman tu. So apa yang patut dia buat sebenarnya? Dia kena melalui rasa bawah dulu. Betul. Dia tak boleh nak jump tu satu level yang terlalu tinggi. Dia tak semua syarikat yang macam tu. Ada syarikat, mungkin syarikat kecil, dia tak akan terimalah orang yang tak ada pengalaman tu. Betul. Dia mesti akan ada, dia nak orang yang berpengalaman. Sebab syarikat kecil ni perlukan orang yang memang dah pandai. Betul. So kalau syarikat besar, tak semua yang tak terima orang yang tak ada pengalaman. Ada juga syarikat tu, tapi agak struggle lah untuk dia sendiri, untuk dia cepat belajar. Dia ikut juga individu. Kalau you cepat belajar, and then should be okay lah. Tapi kalau contoh you tak cepat belajar, sebab belajar dengan bekerja mungkin ada perbezaan dia lah. Sebenarnya bekerja akan lain dan belajar lain lah. So you kena cepat tangkap apa semua kalau memang you nak betul-betul dengan amount gaji yang you nak tu. Dan saya pasti dekat luar sana memang ramai orang ataupun graduan lah. Habis dia belajar sama ada degree ataupun master, nak cari kerja yang sesuai dengan ikut bidang mereka tu sangat-sangat susah sekarang ni. Betul. In fact, kalau ikutkan data lah daripada Malaysia sendiri, kita ada seorang, Allahualam saya terlupa nama dia, kan. But then dia beritahu yang tak semua orang sepatutnya sambung degree, kan. Tak semua orang sepatutnya sambung master dan sebagainya. Sebab apa? Sebab graduan yang ada ni pun dipanggil, ada yang belum dapat pendapatan lagi. Okay. But then kita tidak menidakkan kepentingan adanya sijil ni. Sebab apa? Contoh kalau macam dah ada degree, dah ada master dan sebagainya, at least kita dah ada something yang kita boleh pegang. But dalam masa yang sama, bila kita tak dapat nak cari kerja dan sebagainya, ikhtiarlah untuk buat sesuatu yang boleh at least menampung hidup you sewaktu you tak dapat kerja tu. Kita ada macam-macam sekarang ni, kan. Kita ada boleh buat affiliate lah. In fact, affiliate sekarang ni boleh buat video pakai AI dan sebagainya. So that at least itu pun kita boleh jadikan sebagai satu portfolio. Sebelum you nak apply untuk kerja nanti, at least majikan boleh nampak, oh dalam waktu you lapang, you ada buat sesuatu. Meaning that dari segi behavior ataupun dari segi pemikiran you tak akan duduk diam, hanya mendengar arahan sahaja. You akan buat sesuatu kalau andai kata you ada waktu lapang. So that is a bonus point untuk majikan juga. So pesanan saya kepada orang yang mereka lah yang mungkin belum ada peluang untuk dapat pendapatan dan sebagainya, buatlah apa-apa dulu. Macam-macam yang kita boleh buat sekarang ni, termasuklah gig ekonomi pun boleh juga dan sebagainya. Kan, at least kita boleh masukkan itu di dalam resume, dan itu boleh jadi you punya added value lah ketika mana you apply nanti. Kalau nak jadi influencer, make sure influencer yang patuh syariah lah. Patuh syariah dan membawa mesej-mesej yang bermanfaat. Betul. Kalau jadi influencer tapi kosong, sekadar untuk hiburan, saya rasa tak ada added value untuk dia meneruskan kerjaya ke hadapan. Betul. Sebab kita memang nampak kalau influencer ni, walaupun dia, minta maaf cakap, kadang-kadang ada influencer yang jenis dia nak tarik views tu adalah dengan cara mungkin menari ke apa ke, kan, ada yang macam tu. But then sebenarnya ada orang yang dia cakap sahaja pun dengan memberi education pun boleh naik view dia. So why kita kena pergi ke arah yang pertama tadi tu? Sebab ada cara yang lebih patuh syariah dan lebih memberi value kepada masyarakat. Dan why not? Itu pun boleh jadi satu added value juga. Kalau andai kata kita nak masukkan dekat dalam resume nanti,
of course majikan kalau nak hire dia akan tengok you punya social media. Betul. Takkanlah majikan nak hire staff yang dekat social media dia kutuk-kutuk orang lain dan sebagainya. Betul. Kan. Betul. So that itu pun salah satu perkara yang mungkin boleh dilakukan kalau nak jadi influencer dan sebagainya lah. Okey, hari ni kalau kita tengok golongan yang dari segi B40 ataupun yang sedang bekerja ni kan, diorang mungkin ada alami masalah kekangan masa, kewangan dan sebagainya. Nak urus anak lagi apa semua kan. Tapi secara realistiknya lah kan, dari segi yayasan punya statistik, berapa ramai penerima beasiswa yang drop off ataupun yang kandas di tengah jalan. So apa tindakan yang yayasan akan buat sebenarnya? Selalunya kalau contohnya kita semester pertama akan 10% drop off. Oh, mesti ada Betul. Okay. Sebab apa? Sebab diorang tak boleh nak adapt. Diorang punya maksudnya belajar tu. Masa apa semua diorang tak boleh nak manage. Alright. So bila terjadinya benda tu, kita bukan kita bagi surat okey nak withdraw, okey nak withdraw. Tak, kita akan contact dulu, tanya kenapa. So maksudnya kita yang tolong arrangekan. Maksudnya kita boleh bagi tahu apa masalah dia. Kalau dia tak boleh masuk kelas, and then you tengok recording kelas. Kalau you ada masalah, and then you bagi tahulah apa yang kita boleh bantu. Tapi kalau contohnya memang bila counselling tu berjalan dan masih lagi kita tak boleh nak selamatkan, and then kita tak adalah paksa sampai macam mendesak sangat paksa kan. Dan kita bagilah maksudnya withdraw apa semua. Tapi sebelum tu kita akan try pujuk dululah. You Kita all nak tahu. consult jugalah. Ya, betul. Kita akan tanya dulu apa masalah. Sebab kadang-kadang kita tak tahu apa yang masalah pelajar ni hadapi. Kadang-kadang kita tak tahu dia punya situasinya macam mana. Betul. So bila kita tahu and kita boleh bantu, dan kita bantu. Kalau contohnya kita dia memang decide memang dia memang nak berhenti and dia tak boleh go, and then kita proceed lah dengan dia withdraw. Kalau dalam perjalanan tu mereka ni ditimpa musibah, mungkin dibuang kerja dan sebagainya. Dan apa tindakan yayasan? Adakah yayasan akan tarik balik beasiswa ataupun tengok macam mana nak bantu? Kita memang sekali dia dapat beasiswa, kita memang tak akan tarik. Memang itu adalah fix beasiswa yang diterima. Even kalau contohnya dia habis belajar pun, kalau contohnya dia tak habis belajar pun, kita takkan minta untuk dibayar balik. So Okeylah. Kita dah cerita tentang beasiswa yang yayasan provide ataupun tawarkan kepada individu-individu ni. Tapi kita tak tahu tadi sebenarnya dari segi range umur yang layak untuk terima. Mungkin ada kriteria yang untuk membolehkan mereka ni apply. Betul. Mungkin boleh kita terangkan sikit? Saya kalau contohnya diploma, semualah saya rasa lingkungan 21 hingga 55 tahun. Kenapa bukan 18 tahun? Sebab kita deal dengan orang-orang yang sedang bekerja. So bila orang-orang yang sedang bekerja ni, kita memang fokus daripada umur 21 tahun sampai 55 tahun. Alright. Dari segi kriteria lain, dari segi dia pekerjaan warga mereka, negara Malaysia. Dan yang paling memang fokus kita adalah memang orang yang sedang bekerja. Tapi kita tak tetapkan yang setahun bekerja, tak. You baru sebulan bekerja pun kita terima. Then you all akan tengok juga dari segi tangga gaji macam mana untuk melayakkan mereka ni menerima. Betul. Okey. Sebab yalah, mungkin ramai lagi nak tahu. Itu tadi kriteria, range umur. Lepas tu dari segi pendidikan, jenis yang macam mana yang diberikan, dan juga mungkin universiti-universiti yang menawarkan ataupun ada kerjasama dengan yayasan. Mungkin boleh terangkan sikit? Okay, first kali di Yayasan Merdeka Raya ni kita ada 3 core lah. Okay, yang kita pegang. Main core kita adalah yang pertama sekali accessibility. Accessibility ni maksudnya apa? Maksudnya adalah access. Kita akan mudahkan student untuk belajar, untuk mendapatkan akses pembelajaran. Yang kedua adalah credibility. Credibility ni apa? Credibility ni adalah apa-apa program yang kita nak bawa masuk dalam kita punya tajaan mestilah kredibel, iaitu MQA. Dan juga disahkan oleh KPT lah. Okay. So menjawab kepada soalan tadi, apa kriteria dari segi pendidikan dan sebagainya. Contoh, kalau macam degree, of course dia mesti kena ada diploma yang MQA
disahkan oleh MQA. Faham. Kan? Sebab apa? Sebab degree yang akan ditawarkan, yang student akan belajar nanti adalah degree yang disahkan oleh MQA. Itu salah satunya lah. And then yang kedua adalah bila mana kita bercakap tentang program-program yang ditawarkan ini, yang pertama tadi accessibility, credible, dan yang ketiga adalah yang ketiga adalah accessible, credible. Tak apa, kalau tak dapat tak apa. lagi, kita terangkan balik. Terlupa pula. Okey, tak apa. Okey. Dari segi universiti yang mana? Okey, soalan kami, tadi tu. maksudnya Betul. yang nak sambung belajar ni yang pilih ataupun you all ada selected universiti. Okey, disebabkan kita dah ada fix dah. Kita punya target market kita, which is golongan working adults. So that program yang kita tawarkan tu mesti sesuai dengan mereka lah. Alright. So that apa maksudnya sesuai? Satu adalah program tu mesti online. Dia tak boleh datang fizikal, sebab kalau contoh macam dia dah bekerja 9 to 6, so that mustahil lah untuk datang belajar secara fizikal. Yang kedua, mestilah program itu adalah program yang kita panggil mampu milik. Mampu milik tu maksudnya student tu mampu untuk bayar yuran-yuran yang ditetapkan. Kan, maksudnya kita di yayasan kita ada bagi tajaan kepada mereka, so that ada baki yuran itu perlu ditanggung oleh student, so that mestilah mampu untuk dibayar. Okey, dan yang ketiga adalah macam saya cakap tadi itulah, mesti program itu adalah yang MQA certified ataupun disahkan oleh MQA. So that antara universiti-universiti yang kita nampak yang sesuai untuk berkolaborasi dengan Yayasan Pendidikan Rakyat adalah, salah satunya adalah IUC, which is Innovative University College, yang ada this particular program yang sangat sesuai untuk golongan working adults. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah kita ada juga kolaborasi kita dengan College Yayasan As-Sofa, yang mana kita ada program yang kita tawarkan itu untuk pelajar-pelajar yang nak sambung dalam bidang agama. So that itu adalah antara perkara-perkara yang kita titik beratkan lah untuk this program. Kalaulah mereka ni ada ataupun dah dapat tawaran melanjutkan pelajaran di universiti sekian. So adakah diorang ini layak untuk apply bantuan daripada Yayasan Pendidikan Rakyat? Okey, untuk melayakkan pelajar itu mendapat bantuan daripada yayasan, kita ada dah certain program yang kita dah kerjasama dengan universiti. So that kalau contoh macam kita student ada belajar program daripada universiti lain, so that dia tak termasuk dalam kita punya kerjasama ni lah. So yang itu kita tak mampu untuk taja mereka. Okey, faham. So macam tu. maksudnya kepada semua pendengar, kalau mana yang nak berhajat nak sambung pelajaran, kena lihat dari segi sudut kos yang disediakan. Betul. Dan juga penawaran universiti yang disediakan oleh Betul. pihak yayasan sendiri. Betul. Tapi apa yang menarik, macam daripada Yayasan Pendidikan Rakyat, kami daripada Selangor, Shah Alam. So kalau contoh daripada universiti sendiri, Kelana Jaya Selangor juga. Jangan risau kepada yang duduk di Sabah Sarawak, duduk di Kedah, sebab kita online. Dan you jawab exam pun online. So dia tak ada masalah untuk pelajar-pelajar yang di luar, di Lebah Kelang. Okey, nak tanya jugalah, dari segi bantuan yang yayasan sediakan ni, bantuan itu adalah untuk yuran pengajian ataupun ada duit poket bulanan dan sebagainya? Kalau ikutkan bantuan yang kita berikan, kita berikan beasiswa separa. Okey. Hanya dalam bentuk belajar sajalah yang kita berikan. Untuk sara memang tak ada, melainkan kalau contohnya bantuan tu you ambil PTPTN. Untuk baki tu you ambil PTPTN, and then you akan ada dapat duit poket. Dekat situ je lah. Tapi kalau contohnya untuk yang kami punya, kita bagi separa tapi agak murah daripada universiti lain. Contoh kalau diploma you hanya perlu bayar RM5,000 je. The full cost untuk diploma. Betul. Untuk 3 tahun punya program RM5,000 sahaja. Kalau untuk degree, kalau kat tempat lain mungkin dalam 30 ke 40. Kita bagi separa, and then you bayar 19 ke 20 je. So dekat contohnya kalau siapa yang tak mampu 19 ke 20, and then you boleh apply PTPTN lah. Itu yang selalu kita ni. Faham. Alright, jadi itu sedikit sebanyak untuk segmen yang pertama ni. Kita ada banyak segmen lagi ni. Yang ini kita buat sampai InsyaAllah untuk semua pendengar-pendengar kita. Jadi kepada semua yang kalau ada yang baru saja dengar ataupun yang baru saja masuk ke Peduli Radio,
Ini adalah radio kebajikan pertama Malaysia. Kita bawakan naratif kebajikan, kita bawakan kisah-kisah inspirasi, kita bawakan perkara-perkara yang boleh menyampaikan maklumat direct ataupun terus kepada masyarakat yang akan memberi impak positif dan juga memberi impak-impak yang baik kepada masyarakat. Jadi hari ini sebenarnya tadi kita bercerita tentang topik kita, iaitu pengalaman atau sijil mana yang lebih penting. Jadi bersama dengan saya, di hadapan saya Puan Nur Amira, COO di Yayasan Pendidikan Rakyat, dan juga bersama dengan Encik Wan Fahmi, merupakan CPO di Yayasan Pendidikan Rakyat. Kita dah cerita sedikit sebanyak tentang apa yang ditawarkan oleh yayasan. Tapi saya nak tanya jugalah, dalam penawaran yang diberikan ni semua, ada tak hidden syarat yang you all letakkan, sama ada nak kena bond ke selepas ini, ataupun selepas ini mesti kerja dengan syarikat sekian sahaja ke? Ada tak perkara tu? Setakat ni daripada Yayasan Pendidikan Rakyat memang tiada. Melainkan kalau contohnya syarikat itu sendiri tawarkan kepada pekerja mereka untuk bersambung dekat Yayasan Pendidikan Rakyat, mungkin diorang ada bond dekat syarikat tu lah. Tapi daripada Yayasan Pendidikan Rakyat sendiri, kita memang tak ada apa-apa charge. Even kalau contohnya you repeat paper pun kita tak ada charge lagi. So maksudnya itu adalah fix untuk you belajar selama 2-3 tahun macam tu. Okey, kepada semua yang mendengar, yang melihat, apa yang ditawarkan oleh Yayasan Pendidikan Rakyat adalah 100% beasiswa yang memberikan kepada anda untuk menyambung pelajaran. Tak ada bond, maksudnya selepas ni tak perlu nak kerja dengan mana-mana, tak perlu kerja dengan Peduli Radio ke, tak perlu. Sebab ini adalah peluang yang diberikan untuk nak meningkatkan maksudnya dari segi kehidupan dan juga untuk menaik taraf diorang punya pendidikan orang ramai masyarakat kita. Saya nak tanyalah, sebab dekat luar sana ada juga skim-skim yang skim scam. Betul. Skim scam. Betul lah. Jadi macam mana you all nak menunjukkan ataupun nak meyakinkan semua yang melihat, yang mendengar ni, Yayasan Pendidikan Rakyat ni adalah 100% telus. Bukan gimmick pemasaran, bukan kita nak buat marketing, bukan kita nak tarik orang semata-mata, tapi kita memang dah ada, mungkin ada produk dan sebagainya. Mungkin boleh terangkan sikit? Dulu saya selalu dapat call dekat office lah. Dia macam kalau saya lalu je mesti akan ada call. Macam kebetulan lah. Dia akan confirmkan yang Yayasan Pendidikan Rakyat ni betul ke? Kalau yang ibu bapa yang suruh anak sama belajar, ataupun dia sendiri akan ni, adik saya nak sama belajar tapi saya takut scam apa semua kan. Tapi bila dia tengok nombor telefon kita dekat Google, lebih legit lah kalau dia call dekat situ, and then kita explain lah. Even kalau you tengok dekat thread ataupun mana-mana media sosial, ada juga yang mengatakan Yayasan Pendidikan Rakyat ni adalah scam. Tetapi kalau you tengok kat Google review, ramai daripada pelajar kita memberikan feedback yang sangat baik. Daripada pengalaman diorang sendiri. So dekat situlah saya, maksudnya kalau contohnya ada orang tanya scam ke apa, mungkin itu je yang kita boleh buktikan daripada review-review kepada pelajar-pelajar yang pernah join kita. Dia lagi satu sebenarnya, kalau student dia takut tentang scam dan sebagainya ni, bukan takut kena scam duit, tapi takut kena scam produk ataupun that program itself. Kadang-kadang bila student nak belajar, program yang ditawarkan dikatakan ada MQA. Rupa-rupanya tak ada MQA. Memang ada program yang tak ada MQA, contoh macam executive degree, executive diploma, executive master, which is dia adalah level degree, level diploma, level master, tetapi tak diiktiraf oleh MQA. Menyebabkan kalau dia nak gunakan untuk sambung belajar dalam MQA pula, tak diiktiraf lah. So that dia kena ambil balik semula, contoh kalau nak sambung master, dia kena ambil balik semula degree untuk sambung belajar. Itu yang kadang-kadang student marah. Katanya saya belajar degree, tapi bila saya dah belajar, rupa-rupanya dapat sijil eksekutif. Tapi kalau di Yayasan Pendidikan Rakyat, kita memang ada MQA punya certification. Maksudnya program yang ditawarkan itu memang disahkan oleh MQA, KPT dan sebagainya. So that kalau anda kata rasa macam was-was dan sebagainya kan, program ini pun sebenarnya boleh buat PTPTN kan. Takkanlah PTPTN nak bagi pinjaman kepada program yang scam kan. So that dekat situ pun kita, maksudnya dari segi legit ataupun tidak tu,
every kita panggil perkara yang ikut kepada MQA, KPT, PTPTN dan sebagainya itu memang dah ada dah sebenarnya. Tinggal lagi student tu nak belajar sahaja dan habis dengan kita lah macam tu. Saya share pengalaman sedikit lah berkenaan dengan eksekutif diploma ni. Bila kita tawarkan degree dan ada pelajar yang nak join tapi dia ada eksekutif diploma. Saya tak cakap semua eksekutif diploma tak ada MQA. Ada certain yang ada. Tapi bila kita double check, tapi kita akan sentiasa check yang eksekutif ataupun professional diploma ni. Ada yang tak ada MQA. So bila kita check universiti dia, college dia memang tak ada MQA eksekutif dia. So kita bagi tahu pelajar tu sendiri yang dia tak layak lah sebab degree kita ada MQA. Syarat-syarat kita kena diploma dia kena ada MQA. So bila dia tak ada, dia pun terkejut yang sebenarnya tak ada. Dia sendiri pun yang tak tahu. Dia pun tak tahu sebenarnya kos yang dia belajar sebelum ni tak diiktiraf lah maksudnya. Betul. Itu yang bahaya sebenarnya. Bila orang dah target untuk dia sama belajar sampai master contohnya, tapi diploma dia nampak diploma tu sekejap. Saya selalu minta untuk pelajar-pelajar apa semua kat luar sana check dahulu sebelum you masuk. Tak kisahlah sekejap ke murah ke apa, you check ada MQA atau tak. Betul. Saya rasa benda ni akan berlaku kepada universiti-universiti swasta. Betul. Kalau universiti awam pastinya telah mengikut guideline yang telah ditetapkan ataupun salah. Sebenarnya di universiti awam pun ada juga menawarkan program-program yang berbentuk eksekutif. Dia ada dipanggil sebagai short course. Kan? And in fact eksekutif diploma pun ada juga. Tapi dia bukanlah dekat main. Contoh semua universiti awam secara generalnya memang menawarkan program yang MQA. Kan? But then kebiasaannya kebanyakan universiti awam pun dia ada dia punya anak syarikat. Which is yang anak syarikat inilah yang dia akan run short program, run program-program eksekutif dan sebagainya. Sebab golongan bekerja kan, bila golongan bekerja ni dia suka untuk ambil kos-kos yang pendek-pendek ni. Sijil yang pendek-pendek ni untuk dapat sijil dan kemudian boleh tunjuk kepada majikan untuk bos, saya dah dapat sijil ni. Boleh tak kalau saya nak minta naik gaji? Itu faham. Contohnya kan. So ini macam yalah ada kolej-kolej bersekutu yang di bawah dengan universiti umum utama, mereka tawarkan kos-kos tambahan-tambahan. Tapi sebenarnya bukan niat diorang nak menipu. Mungkin diorang nak bantu juga orang-orang yang mungkin ada certain syarikat yang boleh terima untuk eksekutif ni. Betul tapi kalau contohnya kita tahu kalau kerajaan sendiri, polis, askar, diorang kena ikut by MQA juga. Betul. Okey, kita dah bercerita tentang apa yang ditawarkan oleh Yayasan Pendidikan Rakyat. Tapi mungkin ramai juga nak tahu, saya sendiri pun nak tahu, sebagai satu yayasan NGO, daripada mana you all dapat dana ataupun sebab mungkin orang akan cakap dari segi orang nak tahu, nak trust you, daripada mana you all ada dana dan macam mana you all nak memastikan sustainability kelangsungan mereka-mereka yang telah diberi beasiswa ni. Dia orang mungkin ada yang takut kan nanti kita sambung sekejap nanti dah tak dapat pula macam mana. Mungkin boleh terangkan sikit lah. Okay, first kali bila bercakap tentang kita nak bantu orang, Yayasan Pendidikan Rakyat memang objektif kita adalah untuk memberi accessibility ataupun akses kepada pendidikan, terutamanya kepada B40 lah kan. So that kalau anda kata Yayasan Pendidikan Rakyat kita bergantung kepada dana 100%, tak kisahlah daripada mana-mana dana pun, contoh daripada kerajaan ke, daripada mana-mana lah, ataupun daripada mungkin ada businessman yang billionaire contohnya kan, dia bagi kepada kita dana. Katakanlah kalau anda kata dana yang diberikan itu adalah 100,000. Satu program jumlah tajaan yang diberikan adalah 20,000. Bermaksud kalau 100,000 dana yang diberikan kepada Yayasan Pendidikan Rakyat, kita hanya boleh bantu 5 orang sahaja. In fact kalau billionaire bagi 1 juta pun kepada kami, bermaksud yang kita mampu untuk taja hanyalah 50 orang sahaja. So dengan cara itu dia sangat-sangat limit kami untuk membantu lebih ramai lagi golongan working adults untuk mendapatkan akses pendidikan. Jadi apa yang kami buat adalah pada permulaannya kita memang ada kerjasama dengan Pusat Lembaga Zakat Selangor, dengan dan beberapa lagi pusat badan-badan yang ada. Tetapi bila kita melihat kepada sustainability untuk kita membantu working adults yang ada dekat luar sana, apa yang lebih sustain adalah dengan kita bernegosiasi direct dengan institusi untuk institusi
turut sama ada spirit untuk membantu pelajar-pelajar ni. Dengan cara apa? Dengan cara universiti pun sanggup untuk menurunkan harga yang mereka tawarkan. Kalau sepatutnya mereka boleh jual dengan 40,000 contohnya, tetapi mungkin daripada universiti mereka sanggup untuk turunkan sampai the certain level untuk kita bantu lebih ramai lagi golongan working adult kat sana, yang mana kalau student tu nak belajar direct dengan universiti tersebut, dia terpaksa untuk bayar dengan harga yang full. So itulah kami punya role dalam untuk membantu nak membantu golongan-golongan working adults untuk mendapatkan akses kepada pendidikan. So itulah apa yang kita perjuangkan sekarang ini. Betul. Okey, so maksudnya sekarang ni dah berapa ramai yang dibantu tadi? 2,500. 2,500. Kalau 2,500, kalau kita nak convertkan kepada RM jumlah bantuan tu, mungkin dana yang kita dah agihkan itu adalah lebih kurang dalam, kalau seorang tu 20,000, mungkin dalam 20 juta ke 200 juta. Betul, banyak kan? tu. So siapa yang sanggup untuk keluarkan 200 juta untuk bagi akses pendidikan kepada golongan working adults ni? Mungkin tak ada. Jadi kita nampak dari kelompongan, itulah usaha kami untuk kita at least kita boleh bagi working adults ni akses untuk dapatkan pendidikan lah. Sebab tu kita tak banyak universiti. Sebab apa? Sebab tak semualah yang kita nampak yang boleh untuk dapatkan harga begitu. So dari segi pemilihan universiti ni adalah universiti yang betul-betul telah mempunyai track record dari segi graduan yang dilahirkan, dari segi tahun yang telah mereka operasi. Sebab kalau kita tengok Innovative City College ni, dia dah 20 kali graduate. So dia sangat strong jugalah sebenarnya. Kalau dah 20 kali graduate tu dia sangat strong. Apa course yang ada di bawah tu lagi? Pelbagai. Dia ada business, dia ada sama hospital punya, banyaklah yang nak jadi polis apa semua. Memang banyak. Law enforcement, macam-macam lagi sebenarnya. Tapi untuk this program, kita tengok golongan working adults ni perlukan mana satu sebenarnya. Betul. So that yang paling mereka perlukan adalah business administration. Sebab nak naik ke management, kena ada BBA. So that is why kita pilih program ni lah. Besar lah. Kalau business admin ni, kita nampak dia meluas. Betul. Maksudnya tak semestinya you admin saja. Dia pelbagai kat dalam tu. Even you belajar IT pun kat dalam business admin tu juga. Okay, alright. Sebab ada golongan yang ini kan, bagi golongan yang tengah bekerja ni semua kan, mungkin masa mereka memang sangat terhad. Lepas tu kalau mereka bersusah payah ni, korbankan masa rehat untuk belajar, ada tak bantuan ataupun jaminan daripada yayasan untuk pastikan pelaburan masa depan mereka ni yang akan membuahkan hasil? Macam untuk kenaikan pangkat, untuk peluang kerja baru contohnya. Adakah itu peranan yang dibuat oleh yayasan? Kita pelajar-pelajar kita yang tengah belajar pun, dia orang share lah, dia orang punya pengalaman sendiri. Dia orang walaupun dia orang baru semester kedua dan dia orang dah dinaik pangkat pun. Disebabkan dia join sama belajar ni. So bila dia share dan dia punya majikan pun nampak improvement apa yang dia belajar tu dibawa kepada kerja ni, and then dia punya majikan memang terus naikkan dia pangkat. Dan dia share dekat satu kelas pun dia share macam mana dia apply yang dia belajar ni ke dia punya pekerjaan, and then bos dia nampak, and then majikan sukalah kalau ada improvement. Yalah, sebab kita dia orang nak inilah, maksudnya bila dia dah sambung belajar, dia dah letak masa dia, letak effort, segala-gala effortnya tu kan. Ini perjuangan besar ni, perjuangan dia ni, cabaran dia pun besar. Macam-macam liku mereka kena lalui kan. Tapi yang seronoknya kalau contohnya dia dalam kelas lah, sebab kita kan dengan orang-orang yang sedang bekerja ni kan, dia orang share, dia orang punya, dia orang bukan dengar lecture je. Sangat aktif lah bila kita ada student around 600 orang tau kita punya degree ni yang join. Dia orang masing-masing share dia orang punya pengalaman dia orang dekat situasi kerja, maksudnya the real life lah, apa yang terjadi kat syarikat tu. Ada yang polis, ada yang bomber, macam-macam. So bila lecturer cerita pasal principle of management, masing-masing bagi pandangan. Semua ada kadang-kadang kelas tu lecturer tak perlu bercakap pun. Semua bercakap je. Yalah, sebab dia ada pengalaman kan. Tinggal lagi nak ada sijil tu je. Semua suka nak share apa yang sedang mereka lalui. Betul. Nak share yang dia tengah lalui macam mana. Yalah, kadang-kadang lain institusi, lain dia punya apa yang berlaku dekat situ tu kan. So tak dinafikan memang komitmen untuk sambung belajar ni perlukan kepada ketekunan yang sangat tinggi lah.
kan. Betul. But then bila kita tengok dekat dalam kelas, student ni actively participate bersama dengan lecturer, bila lecturer tanya mereka jawab dan sebagainya, so kita nampak yang sebenarnya this program is something to them sebenarnya, kan. Kita nampak yang mereka memang sangat-sangat perlukan benda ni lah, untuk mereka, untuk career growth mereka. Menarik. Jadi kepada semua pendengar Peduli Radio, anda sebenarnya berada bersama dengan saya YBSM di Peduli Radio, Radio Kebajikan Pertama Malaysia, yang mana kita membawakan kisah tentang pengalaman atau sijil mana yang lebih penting. Jadi bersama dengan saya hari ini ada Puan Nur Amira, COO daripada Yayasan Pendidikan Rakyat, dan juga Encik Wan Fahmi yang merupakan CPO Yayasan Pendidikan Rakyat. Kita dah cerita banyak dah tadi tentang beasiswa, tentang apa yang telah disediakan, yang telah ditawarkan oleh Yayasan Pendidikan Rakyat. Kepada anda semua, jangan lupa untuk saksikan video penuh edisi kita hari ini di Facebook kita, Peduli Radio. Dan juga kepada anda semua yang mana baru saja masuk, kita juga live di TikTok Yayasan Pendidikan Rakyat. Dan kepada anda yang mana nak mengetahui ataupun nak dapatkan maklumat ataupun berminat nak menyertai Yayasan Pendidikan Rakyat sebagai nak sambung belajar dan sebagainya, saya difahamkan ada button ataupun ada beg kuning kat bawah ke apa untuk tekan dan masukkan butiran anda. InsyaAllah mereka akan bantu dan mungkin akan ada consultation dan sebagainya untuk membantu anda. Jadi untuk segmen yang terakhir ni, kita nak masuk sikit, mungkin ada kisah yang boleh dikongsikan, ada kisah inspirasi penerima beasiswa yayasan yang terdahulu, yang sebelum ni, yang mungkin ada yang dah bekerja ataupun ada yang orang yang macam-macam jenis kerja ada, mungkin ada yang dah berjaya mengubah taraf hidup mereka. Boleh ceritakan sikit lah. Ada pelajar kami, even dia sebelum masuk belajar pun memang dia hubungi kami lah untuk bertanyakan pendapat. Di mana dia bapa kepada 3 orang anak. Dan berumur dalam 40 lebih, nak dekat 50 lah. So dia dah lama sangat tinggal belajar. Dia kata, saya bukan apa, dia kata, saya nak sambung belajar sebabkan confirm lah, first saya nak cari ilmu. Naik pangkat tu bukan sangat, dia kata. Saya nak buktikan ke anak-anak saya, walaupun umur macam ni, saya ada degree. Itu adalah salah satu, bukan seorang, ada beberapa orang, ibu pun ada juga, di mana dia ibu tunggal, walaupun dia ibu tunggal, dia struggle untuk buktikan kepada anak-anak. Ada juga yang pelajar kami yang ibu tunggal, dan dia struggle, walaupun dia struggle untuk mencari duit, tampung anak-anak apa semua, dia komit untuk belajar. Sampai sekarang dia belum lagi habis, tapi dia komit, walaupun dia tak berapa nak sihat pun, dia cakap ini yang boleh mengubah hidup dia. Betul. So kita hargailah sebenarnya orang-orang yang berusaha, orang-orang yang dia tahu bila dia mencari ilmu untuk improve diri dia. Orang-orang yang sebegini lagilah kami nak menolong, nak membantu. So Yayasan Pendidikan Rakyat kita sangat alu-alukan kepada orang-orang yang nak yang rasa dah lama pendam, maksudnya nak tunjuk sebenarnya tapi takut. Takut maksudnya nak tunjuk ke anak-anak tapi takut separuh jalan je. Tak, sebab kadang-kadang dekat luar sana tu ada stigma tau. Ada orang kata dah tua-tua, buat apa nak belajar, buang masa je. Lepas tu dia kata kan dah terlambat ni, dah tua dah ni. Jadi mungkin ada pesanan daripada yayasan untuk orang-orang yang macam ni. Ya, betul. Sebenarnya kalau anda kata hasrat untuk sambung belajar tu tinggi, tak kisahlah orang kata apa pun kan, sebab kita at the end kita yang nak buat keputusan tu kan. So tak kisahlah mungkin you umur 20 ke, 30 ke, 40 ke, in fact 55 tahun dah ada juga yang sambung belajar dengan kita, yang mana dia dah tak boleh nak apply PTPTN pun. Cakap, tapi saya nak sangat belajar ni. Ikutlah, tak dapat PTPTN pun saya akan sanggup juga untuk cari duit untuk saya bayar supaya saya boleh belajar. Dan in fact sebenarnya bila bercakap tentang cerita inspirasi ni, actually saya boleh katakan ada satu kisah yang saya rasa mungkin tak semua, mungkin semua tim kami pun tak tahu.
Which is ada seorang student ni, dia datang daripada family yang agak renggang lah. Okey. And comes to the point yang mana mereka ni hampir berpisah. Okey. Kan, yang belajar itu adalah seorang isteri. Okay. Kan, dan dia hampir berpisah dengan suami dia. Kan, but then dia belajar dalam BBA ni, dia ada belajar satu subjek terhadap saya, leadership and management terhadap saya. Kan, dan alhamdulillah daripada apa yang dia belajar dalam subjek tersebut, dia beritahu dekat lecturer, cakap, thank you so much miss, sebab ajar saya this. Dan alhamdulillah sekarang ni saya tak jadi nak berpisah dengan suami saya. Okay. Disebabkan dia bukan hanyalah, maksudnya disebabkan dia belajar that subjek, dapat menyelamatkan keluarga beliau. Jadi dia adalah mungkinlah kita nampak daripada sudut pandang secara generalnya, dia adalah working adults, dia nak naik pangkat, dia nak naik gaji dan sebagainya. Tetapi pendidikan ni dia lagi besar daripada itu, which is dia ada yang dapat menyelamatkan family dia. Betul. Ada yang daripada mereka yang mana dapat buktikan kepada anak-anak, yang mana bapa, kalau anda kata bapa pun boleh belajar dengan umur macam ni, apa alasan kau nak untuk tak sama belajar? Ada yang macam tu juga. Betul. Kan, sebab dia nampak anak dia macam liat sangat nak belajar kan. Tak apa, biar bapa sama belajar. So ada yang macam tu. So ini adalah saya rasa satu platform untuk semua rakyat Malaysia. Of course lah, ada objektif masing-masing dan sebagainya. Betul. Ada yang nak sama belajar tapi tak nak pun sebab ada yang dah pencen dan sebagainya kan. Kita tak kisah. But then ini adalah something yang saya rasa sangat-sangat unik, disebabkan yang datang tu pelbagai. Betul. Pelbagai umur, pelbagai background dan juga pelbagai masalah pun ada. Betul. Sampaikan lecturer kami memang setiap hari tu boleh katakan tak ada hari yang tak pening kepala lah. Memang ada je masalah sebab macam-macam jenis orang yang belajar kan. But then alhamdulillah we manage. Sebab kita memang daripada universiti pun kita memang monitor rapat-rapat, sebab ini adalah projek yang kita follow rapat dengan universiti. Dan memang kita tahu every update daripada student-student yang mendapat beasiswa tajaan inilah. Macam mana pula kepada mereka ni yang dia punya keputusan tu cukup-cukup makan je. Mungkin SPM pun lulus tapi cukup-cukup makan. So adakah diorang ni nak belajar, dia semangat tu ada. Tapi adakah mereka ni boleh mendapat bantuan ataupun peluang kedua untuk ini? Ya. Kalau daripada kita punya program, sebab kita under MQA, tak nak mesti kena ada syarat. Kita tak boleh sesuka hati ambil lah. Tetapi syarat kita adalah minimum. Contoh minimum dia adalah kalau contoh dekat universiti lain, you kena ada dalam 5 kredit. 3 kredit pun you kena ada yang at least tak ada yang E. Tapi kita punya minimum, you at least you ada 3 kredit. Bahasa Melayu dengan bahasa sejarah you kena lulus. Itu kalau diploma. Lulus tu A sampai E. So kalau maksudnya you lepas je tu, and then you boleh masuk. Sama juga dengan degree. Diploma you kena 2.0 je. You 2.0 tepat pun kita ambil. So dia punya CGPA lah. Sama juga master pun sama. Yang program lain pun memang minimum yang kita ambil. Itu lebih memudahkan kepada pelajar-pelajar yang rasa dia banyak C ke D ke yang tak yakin, dia masih lagi boleh belajar. So maksudnya very lenient, nak membantu. Maksudnya asal memang nak membantu. Janji ikut syarat kelayakan tu. Walaupun at par pun masih lagi boleh diterima. Jadi kepada semua yang berminat, yang masih ada niat, sebelum ni niat je, bila dengar hari ni mungkin dia dah lebih membuat-buat. Jadi mungkin kepada pendengar yang dah teruja ni, mungkin ada dengan kisah bapak tadi tu, sebab tak, bukan, sebab dalam keluarga ni kadang-kadang mak ayah ni letak satu benchmark. So dia letak benchmark. So kalau ayah sampai degree, so anak pun dia nak mesti sampai degree. Betul. Ataupun lebih daripada itu. Betul. Jadi kadang-kadang itu yang kita nampak kan. Betul. Masyarakat kita lagi-lagi yang Melayu ni memang macam itulah dia punya benchmark dia tu. Jadi which is benda tu bagus. Benda tu bagus. Kita nak meningkatkan keluarga, nak meningkatkan kehidupan dalam family ni semua. Jadi kena ada nilai pendidikan. Sebab ada orang kata pendidikan ni tak penting tau. Sebab saya kira kan ada influencer ni kan, dia boleh cakap pendidikan ni tak penting, CJ semua tak penting, janji lagi-lagi nak jadi influencer lah apalah kan.
Tapi sejauh mana dia boleh pergi, itu Betul, yang paling penting. betul. Dengan pendidikan ni lah yang akan menjamin dia bukan menjamin untuk diri dia saja, dia nak menjamin untuk anak, keluarga. Betul. Dia punya kesinambungan keluarga Betul. kan. Mungkin kita boleh tengok contoh Khairul Amin. Okey. So dekat situ dia belajar, kita tengok tahap dia mana. And then Betul. dia bekerja. Walaupun dia bekerja dah bagus lah. Tapi dia lebih suka untuk dia buat konten, dia jadi influence orang apa semua, tapi dengan keadaan yang memang bijak lah. Betul. So bila dia dah buka bisnes dia sendiri, dia pandai untuk dia atur Betul. dia punya bisnes apa semua daripada Betul. pengalaman dia dan ilmu yang dia ada. Betul. Ha. Betul. Okey, ni pendengar-pendengar ni bagi tahu dengan saya ni macam mana cara nak mendaftar, macam mana proses nak mohon bantuan ataupun beasiswa daripada Yayasan Pendidikan Rakyat. Okey, mudah aja. Proses dia saya akan berikan kepada Puan Amira untuk ceritakan. Mudah bagi saya. Mudah sangat. Mudah bagi saya. Silakan. Kalau saya bagi ringkas je lah kan. Okey. Okey, padahal dah pukul 7.10, saya bagi ringkas saja. You boleh pergi ke website juga ataupun masuk kat TikTok live yang tadi tu, siapa yang dah masuk yang dah isi. Bila you isi, you akan isi beberapa detail. Kenapa kalau contoh kita minta you isi detail, kadang-kadang ada detail lebih lanjut. Kita nak tengok you layak atau tak untuk syarat-syarat kita tu. Dia punya SPM berapa ataupun CGPA you berapa, yang membuatkan kita boleh contact you untuk lebih lanjut. Bila kita call, kita ada IV call, dia tanya you punya kerja apa sekarang, apa sebagainya, and then you akan dapat surat tawaran, and proses teruslah. So dia sangat mudah. You lepas syarat and then you memang terus dapat. Pengambilan ataupun pemberian beasiswa ni ada musim-musim dia ke? Ada bulan berapa ke ataupun Setahun sepanjang tahun? ada 3 intake. Okey. Which is September lah yang paling dekat ni. Okey. Bulan 9, and then kemudian Januari bulan 1. Okey. Dan kemudian bulan 5 Mei. So kita ada 3 intake setahun. Jadi kalau anda kata ada penonton atau pendengar yang mendaftar pada hari ini, jadi dia akan masuk pada bulan 9 nantilah. So dah tak lama dah, tinggal lagi sebulan sahaja. Mungkin nak prepare, ada nak beli laptop ke, Betul. apa ke, sebab pembelajaran secara online dan sebagainya. So cukuplah tempoh masa sebulan tu. Guys, okey, kalau mana yang berminat ataupun masih lagi dalam segmen tengah berbolak-balik nak ke tak nak, ada masa lagi dalam masa sebulan ni untuk kalau kata nak sambung untuk bulan 9, dan kalau rasa perlukan lagi masa untuk berfikir, ada lagi segmen-segmen tahun hadapan yang mana Yayasan Pendidikan Rakyat ni sentiasa memberi peluang kepada masyarakat yang nak menyambung pelajaran. Betul. Mungkin impak jangka masa panjang. Apa yang Yayasan Pendidikan Rakyat harapkan dalam you punya landscape pendidikan negara ni kan dalam 5 tahun ke depan? Baik. So kita nampak sekarang ni Malaysia di bawah pimpinan yang amat berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim lah. Kan? Antara satu perkara yang kita sasarkan adalah kita nak menjadikan Malaysia ini sebagai negara berpendapatan tinggi. Betul. Jadi kita nampak objektif daripada Yang Berhormat Perdana Menteri adalah sama dengan kami, iaitu kita nak bantu rakyat Malaysia supaya mereka pun dinaikkan gaji juga. But then usaha kecil kami adalah kita akan membantu rakyat Malaysia untuk meningkatkan pendapatan mereka melalui pendidikan. Jadi macam sekarang ni mungkin student yang belajar dengan kami akan belajar mungkin dalam 2 ke 3 tahun, kan, secara online dan sebagainya. But then dalam masa 5 tahun, harapan kami adalah pada tahun 2030 insya-Allah Malaysia berjaya untuk mencapai status Malaysia berpendapatan tinggilah. So itu adalah harapan kami melalui pendidikan, insya-Allah. Alhamdulillah. Jadi kita sebenarnya dah sampai ke akhir segmen kita hari ini. Tak sangka dalam banyak sebenarnya input yang kita dapat hari ini, benda-benda baru yang masyarakat dapat informasi baru. Jadi mungkin kepada yang terakhir lah, mungkin ada harapan dan juga mungkin ada nak gulungkan sikit tentang hari ini ataupun you punya program yang you tawarkan, dan juga mungkin cara nak hubungi dan sebagainya. Okey, baik. So daripada saya lah, berdasarkan kepada statistik DOSEM. Alright. Ini statistik
mereka yang pemegang sijil SPM, pemegang sijil diploma dan juga pemegang sijil degree. Okey. Average gaji dia sangat berbeza. Mereka yang megang sijil SPM, average gajinya adalah RM2,500. Okey. Yang pemegang sijil diploma adalah lebih kurang dalam RM4,000 Okey. secara average keseluruhan, dan pemegang sijil degree adalah RM6,000. Jadi walaupun dekat luar sana ada yang cakap tentang pendidikan tak penting, baik jadi influencer, tak payah belajar, baik kau buat Grab je dan sebagainya, tapi secara realitinya statistik menunjukkan bahawa pendidikan tu secara tak langsung ataupun secara paralelnya menyumbang kepada income yang lebih tinggi. Jadi harapan saya dan juga harapan kami di Yayasan Peringkat Rakyat adalah never stop learning. Kan, kalau anda kata ada peluang, walaupun tak belajar dekat universiti yang di bawah kita punya kelolaan, bukan kelolaan, maksudnya dengan kerjasama kami, pergilah dekat mana-mana pun untuk belajar. Sebab apa? Sebab ilmu ni adalah satu investment yang tak akan pernah merugikan. Betul. Sebab investment, kalau the investment duit, dia boleh jadi untung, boleh jadi rugi. But then if you invest in your brain, so that dia tak akan pernah merugikan, sebab ilmu tu dia akan kekal sampai kita meninggal lah. So that is from me. Saya pun ada, okey. Daripada saya, sama macam Cik Fahmi, sama. Kita walaupun you belajar dekat mana, kita bukan maksudnya nak macam kita cakap tadi, macam mana you nak daftar kat yayasan ke apa, itu bukan promote lah. Kita mengalu-ngalukan kalau siapa yang orang-orang yang sedang bekerja. Tapi kalau macam ni lepasan SPM ataupun orang-orang yang sedang bekerja yang dapat offer daripada universiti awal ataupun universiti mana-mana, sambunglah belajar. Sebab ilmu tu tak mengikut umur. Even you umur you dah 50 ke 60, you masih boleh belajar. Dia tak ada limit umur untuk you belajar. Even kalau contohnya you ada pengalaman, you takut nak belajar ataupun you ada masa singkat, ini saya just share. Saya suka share benda ni sebab orang tak tahu kita ada sijil untuk kita lompat. Nama dia apel. Okey. Sijil apel. Okey, saya share sedikit Okey, untuk sijil apel ni, contoh you SPM dan you tak memang you nak untuk sara family. You sara family dan you tak sempat pun you nak sambung belajar. Tiba-tiba you dah umur 30 tahun you nak sambung belajar. Okay. So you ada sijil SPM tapi you target you degree sebab you ada target dah untuk you nak ni. Dan you ambil sijil apel tu yang melayakkan you untuk you loncat pergi ke degree. Daripada pengalaman you. Sijil apel tu dalam 3 ke 6 bulan je you buat. So you kena ada buat portfolio, membuktikan you bekerja selama 3 ke 5 tahun untuk SPM. Sama juga diploma, dia ada tinggi sikit lah dalam 10 tahun. Kalau diploma you boleh loncat ke master. Master? Diploma pergi ke master lah. Maksudnya you tak perlu ambil degree dah. So sijil apel tu yang melayakkan you untuk you loncat, untuk pengalaman you. So kalau sesiapa yang you rasa you memang berminat belajar tapi you rasa untuk you capai ke target yang you nak tu lama sangat, memang you takut you separuh jalan, and then you boleh try cara ni lah. Dan cara dia? You sijil apel tu. So you boleh pergi, you pergi kat saya rasa apelnya MQA. ada dia MQA punya. You betul. boleh je Google dulu apel apa semua bagai, tapi dia 3 ke 6 bulan je. You hanya sediakan portfolio you hanya jawab exam. Exam dia pun mungkin tak susah macam sekolah punya je. Dan you ada interview sedikit, dan dia bagi you sijil yang melayakkan you pergi daripada diploma pergi ke master, SPM pergi ke degree. Ini tips lah orang panggil. Maksudnya kalau contohnya orang yang tak tahu. Ada lagi tinggi pada tu? Ada. Degree pergi ke PhD? Dipanggil yang apel Q. Dia apel A ni adalah apel admission. Maksudnya dia nak masuk daripada SPM masuk ke degree terus, nak loncat diploma. Ini maksudnya kita tak adalah affiliated dengan MQA ke apa ke. Tak ada untung pun. Tapi kita share lah. Sharing. Contoh, kalau andai kata dia dah bekerja, tak silap saya 23 tahun tak silap saya, dia dah sama dia bekerja ataupun berniaga 23 tahun dan dia ada SPM sahaja. So dekat MQA dia ada satu apel, dia panggil sebagai apel Q. Apel Q adalah apel qualification. So that dia apply untuk apel qualification. Nanti MQA dia akan tengok you punya portfolio dan sebagainya, and then andai kata you meet dengan requirement tu, you akan terus dapat title doktor. Tak perlu untuk degree, master dan sebagainya, terus loncat kepada doktor. Tapi of course lah dia ada tempoh masa, pengalaman tu dan sebagainya. So that is antara benda yang lagi cepat lah sebenarnya. Kalau nak
Encik Syafiq mungkin sesuai insya-Allah untuk yang Itu kita. yang saya tanya. Okey, tapi apa-apa pun alhamdulillah hari ni kita telah selesai satu tajuk yang cukup bagi saya memberi manfaat kepada masyarakat, iaitu sama ada pengalaman atau sijil mana yang lebih penting. Terima kasih saya daripada Peduli Radio kepada Puan Nur Amira yang merupakan COO daripada Yayasan Pendidikan Rakyat, dan juga bersama dengan saya tadi terima kasih kepada Encik Wan Fahmi, CPO Yayasan Pendidikan Rakyat, kerana hari ini kita berkongsi tentang apa yang diberikan ataupun apa yang ditawarkan daripada Yayasan Pendidikan Rakyat kepada masyarakat Malaysia yang sedang bekerja, yang nak melanjutkan pelajaran, yang ada niat nak naik taraf kehidupan keluarga, kehidupan diri sendiri. Jadi mungkin inilah peluang anda, inilah cara dia. Jadi jangan lupa boleh cari di sosial media Yayasan Pendidikan Rakyat untuk bertanya, untuk mendapatkan lebih lanjut maklumat. InsyaAllah di sana nanti mereka akan kongsikan lebih banyak lagi, mungkin dari masa ke masa akan ada informasi-informasi yang diberikan. Jadi kami di Peduli Radio mengucapkan ribuan terima kasih daripada juga Yayasan Pendidikan Rakyat kerana sudi untuk bersama kita hari ini. Niat kita adalah untuk kita memberi manfaat kepada masyarakat. Jadi dengan kehadiran puan dan tuan juga hari ini, sedikit sebanyak membuka ruang kepada masyarakat untuk meningkatkan kehidupan mereka. Jadi saya sekali lagi cukup teruja dan ucapan terima kasih kepada semua, kepada pendengar-pendengar kita, kepada semua yang bersama kita di TikTok, di Instagram, di Facebook, dan juga yang mana yang mendengar di Peduli Radio. Terima kasih banyak-banyak. InsyaAllah malam ni saya ada satu lagi segmen pukul 8.30. Kita akan stay tune bersama dengan saya YBSM. Jadi saya tinggalkan dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih semua. Terima kasih. Terima kasih.